Hey guys, Assalamualaikum, sahabat Syatra. Kembali lagi ke channel YouTube Azman. So, aku bercadang untuk masukkan, kalau boleh, setiap hari dish yang aku makan setiap hari untuk buka puasa, yang wife aku masakkan dalam vlog weekend aku, supaya macam ni lah. Sebab takut vlog weekend aku tak banyak sangat footage kan. Yalah, sebab puasa kan, tak ada aktiviti sangat. So aku akan masukkan. So hari ni hari Isnin, hari pertama wife aku masak untuk puasa. Sebab semalam kita pergi makan kat rumah parents aku kan. So ya, kita tengok. Let's go. Okay, so by the way, semalam wife aku masak. Dia masak telur bistik. Yang korang tengok dekat vlog lepas tu, telur bistik tu yang tak terbungkus tu, itu wife aku buat. Okay, so hari ni dia buat ayam pecik, nampak padu. Roti john, homemade bukan beli Padu juga, and terung bakar. Uff, nice way. So inilah wadah berbuka kita untuk malam ini. Tengok guys, so ini lagi padu dan berbisa. Lagi thick, lagi tebal, lagi puas lah makan mendingan beli kat luar. No counter lah kalau wife masak kan. Okay guys, so ini lauk berbuka untuk hari ketiga puasa. Sotong sambal petai, ni cekodok, dan ini ayam goreng crispy masak cili kering. Simple but nice. Let's go. Okay, tambah pula dengan kuih lompat tikam. Okay, Kak Wida bagi, and buah-buahan lah. So ya, ni dah lauk berbuka untuk hari ni. Hey guys, so kembali lagi dalam Iftar Day 4. So hari ni kita makan buttermilk, roti john homemade lagi, dan juga ni apa bu? Colek bu? Colek ya. Let's go. Okay guys, kembali kita ke Iftar Day 5. Ayam goreng apa ni bu? Ayam goreng kari plus sambal, terung goreng, dan murtabak homemade juga. Let's go. Okay guys, untuk more pula, aku buat puding roti. Nampak lain pada lain kali ni nampak lain sikit. Tak tahulah rasanya sama ke tak. Apa yang lain ni bu? Seperti ramen. Oh, seperti ramen. Cantik. Let's go. Hey guys, Assalamualaikum. So hari ni hari Jumaat. Kita sekarang ni nak pergi ke Astana Putra UPM sebab kita nak pergi buka puasa kat sana lah. Sebab mak aku nak belanja dekat iftar di buffet Abang Jamil. Macam tu kot, kampung Abang Jamil, tak ingat lah pun tu, tapi dekat Astana Putra tu lah, dekat UPM. So ya, kita tengok lah ada apa kat sana. Let's go. Okay guys, nampaknya kat dalam penuh. So kita nak parking kat bahagian luar ni. Tak apalah, let's go. Kita parking tepi jalan je. Okay, sebab dalam dah penuh. Kita berjalan sikit lah masuk. Sebab pintu masuk dia kat sana. Tu, jauh now. So kambing golek, ayam golek kat luar ni, tapi orang masih lagi beratur. So tak tahu macam malas ni. Tanya dia dulu nilai dah. Hey guys, Assalamualaikum. So hari ni hari Sabtu. So macam korang tengok footage yang lepas, okay, kita orang pergi makan dekat Astana Putra UPM tu, iftar Abang Jamil tu. Agak hektik sebenarnya. Aku tak dapat nak masyarakat sampai tu memang dah ramai sangat orang, ramai gila. Memang aku tak boleh nak rekod. Satu, segan lah sebab ramai gila. Tapi second tu sebab memang tak sempat nak rekod pun, sebab kita fokus ambil makanan je. Sebab makanan terlampau banyak, tapi orang pun ramai juga. So macam jadi lebih hektik lah. So kita tak boleh nak rekod kan. Tapi aku dah rekod sikit-sikit kan lepas makan tu. So itu je lah aku dapat. So aku rasa worth it ke lah kat situ. Korang boleh try kat sana. So hari ni kita nak pergi ke belah Nilai sana, sebab aku nak pergi tidur rumah mak aku. So kita akan buka puasa dekat kedai belah sana lah. Okay, dekat Nilai 3 kot maybe. So yeah, let's go. Okay guys, so kita akan buka puasa kat sini hari ni, dekat Bandar Nilai. Let's go.
Okay guys, so hari ni hari Ahad. So kita nak pergi cari lauk. Sebab hari ni kita nak makan rumah ayah aku pula. Semalam kumpul kat rumah mak aku. Hari ni kita kumpul rumah ayah aku. Let's go. Okay guys, so kita dah beli lauk daging tetel. And kita beli ni lah, sate balut. Let's go. Okay guys, so sekarang kita orang dekat IOI. Sebab kita nak shopping raya sikit. Okay, mak wife aku dia nak shopping ni. Dia ajak shopping makeup raya. So yeah, let's go. Okay, tengok macam tak ramai sangat orang. Lengang-lengang juga. So okay lah, tak ada kita penat kan. So yeah, let's go. Jom cas AC hari ni. Okay, dah sampai kat Al-Hafa. So biarlah kita tengok tu dia nak beli apa. Let's go. Okay. Okay guys, so untuk malam ni kita habiskan dengan Zeus lah. Let's go. Okay guys, so kita dapatkan our favourite buttercream latte. So that's it for this weekend. Okay guys, so itu saja untuk vlog weekend kali ni. So banyak sikit aktiviti kita weekend kali ni sebab adik aku yang paling muntah tu balik kan. So weekend depan tak tahu lagi macam mana. So tengoklah macam mana. Okay, so jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi dalam next video. Bye. Assalamualaikum.